apabila pelajar baru ingin mendaftar kelab dan persatuan di sekolah? Hai. Korang semua budak baru Kita pun budak baru. Tadi kan kita orang dah cari kelab dan persatuan, tapi kita orang tak tahu kita orang masuk kelab apa. Korang dah cari dah? Lah, apa tak kau apa dari baru ke pergi ke kelab atas kelab aktiviti. Tapi kena suruh buku baik, dah balik ke kelakar pun dah keluar. Tadi saya pergi kelab ICT, tapi cikgu tu garang sangat. Takut. Kalau macam tu, ini kena kita cari kelas sama-sama. Jom. Jom kita cari kelab sama, jom. Jap, korang. Itu. Kau budak baru kan? Kita orang dah baru. Jangan keret-keret. Apa? Jangan lah. Kau nak apa? Kau datang sekolah aku nak apa? Kita orang dah baru, kita orang tengah cari kelab dan pegawai. Oh, cari kelas. Takut bang. Kalau nak tahu, kita mah ada kelab dan persatuan ke? Kelab apa bang? Sebut sikit geng. TikTok? Kelab apa tu bang? Ni korang beranak zaman bila ni kau ni? Kita orang tak tahu. Tak apa. Sebabkan semua bela kan? Kau tunjuk sikit. Okey. Kita semua tengok tau. Enjek sikit. Terima kasih bang. TikTok. Lagu mana? Alah, pendek lah lagu. Tak apa, next song. Gucci, Prada, Gucci, Prada, Gucci, Gucci. Macam, okey. On bang. Oh, jap. Wait, okay. Jap. Korang daripada budak baru kan? Kita budak baru. Okay, jap. Korang serius nak ajar korang? Serius lah, dia dah cakap tadi kan. Dah. Aku rasa, okay, ada lagi pack. Aku rasa kau salah. Okay, kenapa tak aku pakai baju apa ni? Nampak? Cantik kan? Cantik kan? Okay, aku kapten kelab kebudayaan sekolah ni. Okay, aku kelab kebudayaan sekolah ni. So, aku... Kau dah. Abang. Janganlah kacau-kacau ni. Sabar, okay? Abang, janganlah kacau-kacau ni. Kau diam. Okay, jap. Kau bukan sikit. Imas. So, I think better you join us. Join kita orang. Daripada join, apa? TikTok? Okay, TikTok yang macam sampah. Oh, sorry. Okay, sorry. Okay. Kelab kebudayaan ni, okay. For information, kelab kebudayaan ni asli. Daripada kelahiran lagi sampai sekarang. Kelab TikTok ni trend je. Nanti ada benda baru lagi. So better kau jaga kebudayaan yang asli, kekal sampai bila-bila. Jaga ni lah. Okay? Jap.
kita ni ikut trend masalah ikut. Nak apa-apa. Masalah ikut. Tak. Wait. Sabar, okey, sabar. Sekejap, aku rasa kalau korang terniat nak join, boleh je. Sekejap. Jangan buat kerja satu buru-buru. Sabar. Belum cuba, belum tahu. Okey, belum cuba, belum tahu. Aku rasa okey, so korang join dulu. Korang tengok dulu, tengok. Okey, tengok. Kalau korang pun boleh tengok juga. Okey, tengok dulu. Somebody
Kita tak ada. Kita sekolah ni dah 5 tahun kan. Tapi tak perasan dulu. Kita jaga sekolah kan, pegang sekolah, buat game. Kita tak ada. Kita kurang satu tu. Tak ada cara-cara melindung diri. Aku rasa kan. Baik kita jual plan doang tu. Jadi kita tahu cara-cara melindung diri kan. Betul tak? Betul tak betul? Baru nak soda kau botak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan daripada persembahan yang dipersembahkan itu tadi, kita mestilah memartabatkan budaya negara kita. Janganlah kita sesekali mengikut budaya barat. Sekian daripada kami. Terima kasih. Satu. Okey. Saya minta